Jom kita buat sup ikan siakap version sihat dan sesuai untuk dijadikan menu berpantang. Bahan yang diperlukan adalah serai, asam keping, bawang putih, halia. Bahan-bahan ni korang nak tumbuk kasar pun boleh, nak hiris halus pun boleh. Kemudian kita perlukan ajisho black pepper untuk perap ikan. Mula-mula kelar ikan, basuh bersih-bersih. Kemudian perap ikan guna ajisho black pepper, biarkan 15 minit. Kemudian masukkan ikan ke dalam kuali. Masukkan ke semua bahan-bahan yang kita sediakan, serai, asam keping, halia dan juga bawang putih. Masukkan sedikit air, masukkan sedikit garam, separuh cube pati ayam dan juga sedikit ajinomoto. Tutup, buka api kecil, biarkan sehingga ikan masak dan menggelegak. Kemudian boleh rasa ikan dah sedap ke belum. Ikan siakap sup is done.